Sultan Pahang tinjau operasi musnah ladang durian haram, terkejut skala besar pencerobohan tanah di Raub. Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Arai Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, meluahkan rasa terkejut selepas dimaklumkan bahawa kira-kira 10,521 hektar tanah di daerah ini telah diceroboh secara haram sejak beberapa dekad lalu. Baginda amat terkejut dengan skala pencerobohan yang begitu besar, bersamaan kira-kira 14,700 padang bola sepak. Saya terkejut semasa taklimat oleh UPNP, Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang, apabila dimaklumkan bahawa kira-kira 26,000 ekar, 10,521 hektar, tanah telah diceroboh sejak beberapa dekad di Raub. Pencerobohan ini mesti dihentikan dan dinoktahkan melalui kaedah yang paling berkesan. Jika dibiarkan berterusan, seolah-olah tiada penguatkuasaan daripada Jabatan Perhutanan, pejabat daerah dan tanah mahupun pejabat menteri besar. Mereka yang merancang untuk memohon tanah kerajaan mestilah melalui saluran dan prosedur yang betul, titah baginda kepada pemberita selepas menghadiri taklimat operasi penguatkuasaan Opsekat 3.0 di Batu Tiga, Jalan Sungai Ruan, Sungai Klau, dekat sini hari ini. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah menitahkan kerajaan Pahang bersikap tegas dalam isu berkenaan dan menyediakan penyelesaian segera demi masa depan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menzahirkan penghargaan kepada UPNP atas kerjasama dan dedikasi dalam membanteras pencerobohan tanah yang berleluasa di seluruh negeri. Sultan Pahang meminta semua segera memaklumkan kepada pihak berkuasa agar tindakan penguatkuasaan dapat diambil jika mengesan aktiviti haram sedemikian. Bulan lalu, Kerajaan Pahang melancarkan Opsekat 3.0 iaitu operasi khas bagi membanteras pencerobohan tanah kerajaan dan rizab hutan di Raub.